aku tengok daripada awal sampai akhir, tak ada satu pun usaha ataupun projek ataupun dasar daripada kerajaan Madani yang telah diusahakan. Aku tak nampak Gin, aku tak nampak sis, aku tak nampak. Dengar tadi apa dia cakap. Aduh, setengah masak ni betul-betul lah. Aku tak tahulah sama ada dia tu buta mata ke buta hati. Ataupun memang hati tu memang dah gelap terus. Dia tak nampak satu pun dia kata usaha kerajaan untuk negara. Ya Allah. Dia tak tengok berita-berita yang sebenar ke? Dia tengok ni arakah aja ke apa? Ilaha illallah engkau ni. Ni kejayaan PMX, antara kejayaan-kejayaan top dia ni. Ini baru sikit ni, ini belum update semua ni. Kalau update semua 10 minit TikTok aku ni tak habis video ni ke tu. Ni hanya segelintir je ni kejayaan-kejayaan PMX ni. Kan? Kau tak nampak ke? Lagi satu, kalau kita tengok mata wang Malaysia paling kukuh di Asia. Kau ni pelik lah aku. Kan? Kau ingat mata wang tu boleh kukuh sendiri tanpa ada usaha daripada kerajaan, daripada Perdana Menteri untuk membuat ringgit itu lebih kukuh. Ingat dia boleh bergerak sendiri jadi kukuh ke? Daripada lemah terus kukuh. Apalah, aku tak faham betul lah. Ni Bank Dunia ni, kau tak pernah baca ke Bank Dunia punya laporan, Bank Dunia punya perkabaran ataupun ucapan kepada media-media tentang ekonomi Malaysia? Tak pernah tengok, tak pernah baca, tak pernah jumpa. Sebab tu aku rasa kau ni baca harakah je ni, kan tak? Sebab tu jadi macam ni. Bersihkanlah hati tu, tengok betul-betul. Yang benar kita akui itu benar, yang salah kita akan tetap mengatakan ia salah. Ini kan, ya Allah, kira hati kau dia memang dah hitam dan teruk lah kau ni.